Hai, Assalamualaikum. Dila mulakan video kali ni dengan bismillah. Dalam video kali ni, Dila nak buat satu resepi simple bingka labu tanpa tepung gandum ataupun gluten free. Nak buat dia simple, mudah, tak payah pakai mixer, kacau-kacau je dah jadi. Sebenarnya hari tu beli labu lebih. Lepas tu macam tak tahu dah nak buat apa, takkan nak makan sayur labu hari-hari. Lepas tu ubahkan dia jadi bingka labu. Yang ni tekstur dia lembut macam tu, macam bingka biasa tu. Walaupun simpan dalam peti, dia masih lagi lembut macam tu. Tak ada beza pun dengan bingka biasalah. Mungkin sebab isi labu kot. Okey dah, jom mula buat. Mula sekali mestilah kena ada labu. Labu ni Dila dah kukus sampai dia agak empuk macam tu. Lepas tu lenyekkan. Dila lenyek pakai garpu je. Yang ni Dila nak sukatkan dia lebih kurang dalam satu cawan. Nanti kan ada yang tanya, Dila satu cawan tu berapa gram? Okey, Dila timbang. Rebus dulu, lepas tu lenyek, baru sukat dalam cawan, lepas tu baru timbang lah. Kalau nak timbang boleh terus timbang. Kalau Dila nak tunjukkan satu cawan tu banyak mana kan ataupun berapa gram. Dila dapat satu cawan ni lebih kurang anggaran 236 gram. Okey, dah siap bahagian labu, jom tengok bahagian bahan lain pula. Labu 236 gram. Yang ni dah pakai tepung beras campuran. Maksudnya dia pakai brand teratai boleh. Lepas tu dia pakai gula. Ni dia pakai gula tebu organik. Telur grade B lebih kurang dalam 2 biji. Yang ni santan, dia pakai santan kotak. Lepas tu tambahkan sedikit air untuk dapatkan 250 gram. Butter dan juga esen vanila. Secubit garam dan juga ni bijan untuk hiasan. Tak ada pun tak apa. Mula sekali masukkan santan. Santan ni dah pakai santan kotak 200 ml. Lepas tu dah tambah lagi 50 ml untuk dapatkan 250 ml ataupun satu cawan. Lepas tu masukkan telur grade B 2 biji dan juga esen vanila. Lepas tu boleh masukkan gula tadi. Dia pakai gula tebu organik, nak pakai gula biasa pun boleh, secubit garam dan juga butter. Tak nak pakai butter boleh gantikan dengan margarin. Tapi kalau boleh cairkan dulu sebabnya butter ni macam agak susah sikit nak larut dalam santan tadi. Kacaukan dia sampai dia dah rata macam tu dan juga butter tu larut. Bila nampak adunan ni semua dah larut macam tu, boleh masukkan labu yang dah dikukus, lepas tu lenyek dan juga sukat lah. Kalau nak pakai blender, masukkan semua sekali dalam blender. Lepas tu blender dah siap lah. Macam Dila ni kacau macam ni, dia macam lambat sikit. Bila labu ni dah agak sebati dalam adunan santan dan juga telur tadi, lepas tu pastikan betul-betul labu tadi dia dah halus lah. Kalau tak nanti bila kita bakar ada ketulan-ketulan labu. Masukkan tepung beras. Tepung beras ni dah bahagikan kepada dua. Dia tak masukkan terus semua sekaligus sebab nanti susah nak kacau. Jadi dah masukkan dulu separuh. Lepas tu kacaukan dia sampai dia dah rata macam tu. Nanti masukkan lagi separuh. Tapi kalau anda kata guna blender, tak apa, masuk je semua sekali dalam blender, lepas tu putarkan dia, dah settle masalah. Macam ni lah dah kacau pakai tangan sebab masa ni rasa macam malas nak keluarkan blender, lepas tu nak basuhkan blender, jadi dia kacau je pakai tangan manual macam ni. Tapi tak apa, dua-dua sama je, boleh jadi juga kuih ni. Bila adunan ni dah macam dah sekata dan juga ni sebati kan. Macam ni dia dah semua, tak ada gumpalan-gumpalan tepung ataupun labu tadi, boleh bakarkan dia. Dila pakai loyang saiz 4 kali 8 inci untuk resipi kali ni. Kalau nak pakai loyang bulat, boleh pakai loyang bulat saiz 6 inci. Tuangkan ke semua adunan ni sebabnya untuk adunan ni dia tak banyak, jadi bakar ni dia pun macam nipis. Nak cantik bakar saiz 7 inci lah. Lepas tu taburkan bijan ni sebagai hiasan. Kalau tak nak tabur bijan pun tak apa, sedap juga. Lepas tu boleh bakar pada suhu 200 darjah Celsius lebih kurang dalam 40 minit bergantung pada oven masing-masing lah. Yang ni rupa dia bila dah siap bakar. Dia panas lagi memang dia akan kembung. Lepas tu bila dia dah sejuk, dia akan kecut dan juga mendap kat bawah. Itu memang standard kuih bingka. Kalau rasa video kali ni bermanfaat, boleh sharekan video kali ni. Kalau suka dengan video-video Dila, boleh like dan juga subscribe channel Buku Resepi Dila. Untuk tips memotong, pastikan bingka ni betul-betul sejuk baru boleh potong. Macam Dila ni, Dila potong masa dia suam-suam, dia tak cantik lah.